Mesir, negara piramid purba dan Nil. Rakyatnya makan lebih banyak roti dari hampir semua negara. Roti lepir, aish baladi, ialah asas hidangan mereka. Ini menjadikan Mesir pengimport gandum utama dunia. Aish dalam Arab bermaksud hidup, tanpa roti, tiada hidangan lengkap. Kerajaan subsidi roti berdekat lamanya. Jutaan rakyat dapat 5 roti percuma setiap hari, hanya 5 piastra. Barisan panjang sentiasa ada di kedai roti. Roti panas dimakan dengan semua, mencedok rebusan, membalut falafel atau dinikmati begitu sahaja. Kenaikan harga roti pada 1970-an mencetuskan rusuhan besar-besaran. Sejak itu, kerajaan bimbang menyentuh isu ini. Pemandu teksi Kahirah akan kata, hari tidak sempurna di Mesir tanpa roti. Di Kahirah, Mesir, ada Manshiat Nasser, kota sampah, tempat tinggal komuniti Zabalin, pemungut sampah Koptik Kristian. Puluhan tahun, mereka mengutip sisa buangan dari rumah ke rumah, lalu mengasingkannya secara manual di kawasan mereka. Mereka mampu mengitar semula hingga 80% sisa buangan, botol jadi butiran plastik, tin jadi briket logam, sisa makanan diberi makan babi. Pihak berkuasa cuba ganti mereka dengan syarikat antarabangsa, namun jalanan jadi lebih kotor dan sampah bertambah. Pihak berkuasa kembali ke sistem lama kerana Zabalin bekerja lebih baik daripada korporat. Walaupun kawasan itu miskin dan berbau, Zabalin menjamin ekologi metropolis 20 juta penduduk itu. Di gurun barat Mesir, ada Wadi El Hitan. Nama Arabnya ialah Lembah Paus. Ia adalah penemuan arkeologi paling menakjubkan di dunia. Ratusan rangka paus purba berusia 40 juta tahun terbaring di pasir panasnya. Sesetengahnya masih ada kaki belakang kecil. Ini bentuk peralihan paus yang belum sepenuhnya hidup di air. Dahulu, laut Ters yang hangat membentang di sini. Ia punya lagun cetek dan tumbuhan pantai. Kini, ada tulang belakang sebesar manusia dan rusuk besar di bawah kaki. Lembah ini dilindungi UNESCO sebagai Muzium Evolusi Terbuka. Anda boleh melihat haiwan darat menjadi penguasa lautan di sini. Yang paradoks, di tempat paling kering ini, anda boleh menyentuh laut purba. Lautan itu lenyap berjuta-juta tahun lalu. Pada perhiasan dada Tutankhamun terdapat kumbang skrap kuning terang. Ia bukan zamrud atau ambar, tetapi kaca padang pasir yang sangat langka. Kaca ini terbentuk kira-kira 29 juta tahun lalu. Sebuah meteorit telah melanggar bumi di gurun Libya moden. Gelombang hentaman mencairkan pasir kuarza pada suhu melebihi 3000 darjah. Ia meninggalkan serpihan bahan seakan kaca berwarna keemasan bertaburan di padang pasir. Mesir purba tidak tahu asal-usul sebenar batu ini. Mereka menganggapnya hadiah dewa kerana kilauan surianya yang luar biasa. Batu itu digunakan dalam perhiasan Firaun. Jadi, khazanah pemerintah muda itu mengandungi azimat luar angkasa. Ia lahir dari hentaman kosmik. Ahli sains mengesahkan asal-usul meteorit kaca ini hanya pada 2019. Mereka menemui mineral khas yang hanya terbentuk daripada hentaman meteorit. Di Kahirah, di tengah perkuburan lama di kaki Bukit Mokatam, sebuah kawasan pelik yang dipanggil Kota Orang Mati telah muncul. Namun, keluarga biasa tinggal di sana. Ada yang menambah bilik pada makam keluarga. Ada yang mengubah halaman makam menjadi ruang tamu. Maka, terbentuklah penempatan beratus ribu orang. Ini bermula pada pertengahan abad ke-20. Pelarian dan pendatang suka mencari tempat tinggal, lalu menduduki makam kosong. Lama-kelamaan, kedai, bengkel, sekolah dan masjid kecil muncul di sana. Hari ini, pihak berkuasa memindahkan penduduk secara beransur-ansur kerana pembinaan jalan baru. Namun, bagi ramai, ini adalah rumah generasi ketiga mereka. Berjalan di lorong sempit antara nisan lama, anda akan melihat pemandangan yang sangat suril. Anak-anak bermain bola sepak antara batu nisan. Pakaian dijemur di atas gerbang batu purba. Kabel dan antena satelit terentang antara makam. Pada puncak revolusi Mesir 2011, pihak berkuasa mengambil langkah drastik. Malam 28 Januari sekitar pukul 12.30 pagi waktu tempatan, pembekal internet utama mematikan akses seluruh negara. Perkhidmatan mudah alih dan SMS juga terhenti. Kerajaan cuba hentikan koordinasi protes di Facebook dan Twitter. Ini pertama kali seluruh negara lenyap dari internet selama 5 hari. Sekitar 93% rangkaian Mesir tidak dapat diakses. Namun, protes tetap berterusan.
Orang ramai mula guna pemacu kilat dan hubungi rakan di luar negara untuk siarkan berita. Mereka juga keluar ke jalanan mencari maklumat. Bila talian pulih awal Februari insiden ini bukti hidup digital rentan. Satu perintah boleh putuskan sebuah negara dari jaringan global dalam minit. Pekerja piramid agung dibayar dengan catuan, bukan wang. Setiap hari, mereka dapat roti dan tempayan besar berisi bir pekat yang ringan, beberapa liter isinya. Ahli arkeologi menemui catatan purba tentang catuan ini. Bir itu bukan hiburan, tetapi sumber penting kalori, cecair dan nutrien di gurun. Bir Mesir kuno lebih mirip bubur cair berkhasiat dari barli dengan buah dan herba. Ia kaya ragi serta vitamin, bukan minuman alkohol moden. Tanpa catuan ini, pembinaan besar-besaran itu akan terhenti akibat panas. Ahli sejarah kini bergurau, piramid adalah hasil sampingan pembuatan bir purba secara besar-besaran. Gurauan itu ada benarnya. Analisis sisa menunjukkan minuman itu beri tenaga pekerja alihkan blok batu bertantan. Hampir seluruh Mesir adalah padang pasir tandus. Manusia hidup di jalur hijau sempit sepanjang Nil dan deltanya. Maka kurang dari 5% tanah menampung hampir 100 juta orang. Baki 95% adalah pasir gurun tanpa satu pun kampung. Dari angkasa, sempadan ini jelas kelihatan. Ladang hijau cerah bertemu bukit pasir kuning coklat, seolah ditarik garis di peta. Semua jalan, bandar, landasan kereta api bergantung pada air. Melangkah ke sisi bermakna panas kosong tanpa sesiapa pun sejauh berpuluh kilometer. Keadaan ini menjelaskan lembah Nil padat penduduk di dunia. Walau luarannya terbentang kawasan luas dan sepi, seperti pantai gergasi tanpa laut. Di bandar selatan Mesir seperti Aswan, hujan turun hanya beberapa kali setahun, selalunya beberapa titisan saja. Kanak-kanak mungkin tidak pernah melihat hujan lebat sebenar. Oleh itu, lopak, payung dan musim hujan tidak wujud sebagai konsep di sini. Seluruh kehidupan bergantung pada Sungai Nil, ladang diairi air sungai. Awan jarang muncul dan sering tidak membawa lembapan kerana titisan menguap di udara panas sebelum sampai ke bumi. Iklim ini menjadikan langit biru cerah normal hampir 365 hari setahun. Jika hujan turun, ia akan menjadi berita penting. Ini menjadikan Mesir salah satu negara paling kering di dunia, di mana hujan lebat kedengaran seperti fantasi. Setiap musim bunga, Mesir raikan Syam el-Nessim. Ini perayaan kuno, hari piknik. Serentak Paskah Koptik, semua rakyat Mesir menyambutnya tanpa kira agama. Hidangan utama ialah feseh, ikan kering masin berbau tajam. Disedia cara tradisional, dimakan dengan bawang hijau, telur rebus. Tradisi ribuan tahun ini berasal dari Firaun purba. Doktor amaran risiko keracunan tahunan. Beli feseh dari penjual dipercayai. Jutaan keluarga tetap hidangkan ikan beraroma ini di rumput. Bagi Mesir, musim bunga tanpa feseh bukan musim bunga. Harap info ini bermanfaat. Suka dan langgan agar tak terlepas episod seterusnya. Jumpa lagi.